Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu sekali lagi lah untuk satu program bicara santai sembang khat yang akan juga kita libatkan dua orang ahli panel bersama anda. Okey, saya hari ini moderator iaitu Dr. Nur Azin Hamidun dan bersama kita pada hari ini adalah dua orang ahli panel yang kita hormati, iaitu Prof. Dr. Zulhaimi Mat Zain dan juga Ustaz Zamri Amit. Selamat datang kedua-dua orang panel kita. Baik, hari ini alhamdulillah kita berterima kasih kepada pihak Persatuan Seni Khat Kebangsaan kerana meneruskan program seperti ini sekali lagi. Ini merupakan program kali kedua sebenarnya. Kita telah pun mengadakan program pertama kita pada bulan September yang lepas. Pada bulan lepas, bulan yang mana sebelum daripada AGM Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Dan alhamdulillah ini akan menjadi satu program yang akan kita teruskan sepanjang tahun. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu satu kupasan tentang isu komersialisasi seni khat dan juga plagiarism. Dan bersama kita alhamdulillah selamat datang kepada semua ahli panel kita yang dan juga semua yang berada di hadapan skrin masing-masing menunggu program kita pada hari ini. Okay, pertamanya saya perkenalkan dahulu ahli panel yang pertama iaitu Prof. Zulhaimi Mat Zain. Beliau sebenarnya kalau saya nak jelaskan alhamdulillah lah 12 surat ni CV ni. Satu jam saya bicara tentang latar belakang Prof saja. Tapi alhamdulillah Prof ni pemegang PhD daripada Universiti Edinburgh dan bidangnya adalah dalam bidang Islamic Art. Jadi memang kena sangatlah dengan tajuk kita pada hari ini, History of Art dalam bidang Islamic Art. Dan beliau merupakan juga pemegang master daripada universiti yang sama, Universiti Edinburgh, dan sarjana mudanya bidang pendidikan daripada USM, dan ada diploma penterjemahan lagi daripada DBP. Dan Prof. Zul adalah penerima anugerah AIS. AIS itu maksudnya Ahli Idris Shah, iaitu yang dianugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kita. Alhamdulillah. Tahniah Prof. Dan juga beliau adalah ahli jawatankuasa akademik negara, ahli majlis profesor negara, profesor pelawat di Muzium Kesangan Islam Malaysia, dan beliau juga merupakan saya punya bekas supervisor yang saya hormatilah. Dan tanpa beliau ni saya tak berada dalam bidang akademik yang seperti ini. Dan juga beliau juga merupakan bekas kepada dekan di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM. Okey, saya perkenalkan pula Ustaz Zamri, kita punya ahli panel yang kedua iaitu Ustaz Zamri bin Amit. Beliau merupakan pengurus Khat Al-Khat Enterprise dan mempunyai galeri seni khat dia yang berpusat di Johor Bahru, Johor. Kelahiran Batu Pahat, di anak kelahiran Batu Pahat, dan Masya Allah banyak memenangi pertandingan seni khat. Seingat saya berbelas-belas yang Ustaz Zamri masuk, dan menangnya banyak yang menang Johan daripada tak Johan lah. Johan tempat kedua, tempat ketiga. Jadi ini kita punya salah seorang jago khat kita di Malaysia ni, Ustaz Zamri. Dan daripada pengalaman kerja beliau itu terlibat juga sebagai pengajar kepada pengajar khat kepada Yayasan Warisan Johor dan juga Muzium Kesanan Islam Malaysia. Dan alhamdulillah lah saya rasa penglibatan ustaz ini merupakan satu memperlihatkan bagaimana kita boleh maju ke hadapan dengan bidang seni khat. Jadi alhamdulillah saya dah perkenalkan kedua-dua ahli panel kita. Jadi berbalik kepada isu yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu isu tentang komersialisasi dan juga plagiarism. Jadi ramai orang dah melihat bahawa kalau kita nak
gunakan seni hot ini orang kata boleh cari makan lah. Boleh dikomersialkan. Jadi saya punya soalan lah yang pertama iaitu kepada Ustaz Zamri kita sebab latar belakang Ustaz Zamri ni sebagai pengusaha seni hot. Mungkin Ustaz boleh ceritakan pengalaman Ustaz bagaimana Ustaz menceburi bidang perniagaan seni hot ini dan bagaimana caranya Ustaz komersialkan karya-karya Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Zamri. Ada masalah suara lah Ustaz Zamri, tak berapa jelas. Tak dengar ya? Dengar ya? Tak dengar. Tak ada. Ada masalah teknikal sikit. Okey, mungkin saya boleh tanya dengan Prof Zul dululah sementara kita memberikan masa kepada Ustaz Zamri. Mungkin Prof Zul boleh ceritakan sikit pandangan tentang plagiarism ataupun yang kita namakan penciplakan, peniruan. Bagaimana hal ini dipandang dari aspek sejarah dan tamadun Islam? Sejauh mana yang dibenarkan itu? Yang dibenarkan, yang tak dibenarkan dalam peniruan karya hot ni? Boleh Prof jelaskan sikit tak Prof? Dengar suara? Ya, dengar. Dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhammadiyah Dr. Noazlin. Sebenarnya kalau kita memahami definisi plagiarisme ini adalah mengambil karya atau kerja seseorang atau idea seseorang dan tanpa kebenaran tuannya, iaitu dan kita publishkanlah benda-benda itu sebagai harta kita, sebagai kerja kita. Itu adalah satu kesalahan dan tak kiralah dalam bentuk apa pun, elektronik ke atau cetakan ke dan manuskrip ke dan sebagainya. Tapi biasanya kalau di pengajian tinggi, kalau kata plagiarism ni lebih kepada menulis penulisan. Ya, tapi bila pergi kepada karya seni, dia kena lihat dari beberapa sudut yang lain kerana tidaklah sama dengan apa yang berlaku dalam penulisan. Jadi sebelum itu kita kena kenal dulu sebenarnya ada tiga watak yang di dalam penghasilan karya ni. Satu, khatat yang menulis itu biasanya orang yang memahami biasanya seorang ustaz lah kalau kata, dan memahami tentang sains Al-Quran, tentang tulisan-tulisan dalam Al-Quran. Kemudian barulah pergi kepada daripada yang sacred kepada yang yang tidak sacred. Dan yang kedua adalah seorang khatat dan juga seorang pelukis. Dia dah khatat dan dia juga pelukis. Jadi dia juga menghasilkan karya. Tapi dia boleh menulis dengan cantik dan juga dia juga boleh melukis. Dan
golongan yang ketiga pula adalah pelukis. Ya, pelukis yang menggunakan tulisan khat secara bebas dalam lukisannya. Jadi dia bukan khatat, dia seorang pelukis tapi menggunakan tulisan. Jadi tulisan-tulisan itu pula tidak mengikut hukum-hukum yang telah dimeterai dalam kumpulan khatat ataupun khatat dan pelukis. Itu. Jadi bila kita kenal pasti tiga kelompok ini, maka kita akan tahu sejauh manakah plagiarism itu berlaku dan atau tidak berlaku. Kepada khatat, ya, fokusnya adalah kepada keindahan dalam tulisan, ya. Jadi biasanya mereka akan berpandukan kepada tulisan-tulisan yang telah diterima, yang tersohor, yang 6 jenis itu, ya, nasah, rehan, tulus, muhakkak dan sebagainya itulah, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah diijazahkan dan telah diijazahkan mempunyai otoriti dalam penulisan itu. Bagi kumpulan yang kedua pula, mereka juga terikat dengan tradisi tulisan itu, tetapi mereka ada kelebihan lain, iaitu mereka boleh melukis. Jadi dia menulis dan melukis sekali. Ya, yang pertama tadi dia hanya menulis saja, dia tidak melukis. Dan kumpulan yang ketiga pula yang mahir melukis tapi tak mahir khat. Dia lebih ekspresif dan dia hanya menggunakan subjek khat dalam karyanya. Jadi karyanya itu bebas, ya. Dan inilah tiga kumpulan yang berlaku dalam pergerakan sejarah seni Islam. Iaitu kalau awalannya kita dapati, ya, konsep adik guru atau seorang pakar masters dalam tulisan ini, iaitu khatat. Dia dapat gelaran khatat, dia ada pengikutnya dan pengikutnya akan meniru bulat-bulat dari karya gurunya dan menggunakan nama gurunya dalam setiap karyanya. Jadi dia akan propagate, dia akan membesarkan benda tu. Jadi dia akan sentiasa meniru sedekat yang boleh, sebaik yang boleh dengan gurunya yang pakar dalam khat itu. Sehinggalah satu masa di mana tidak dapat dibezakan antara murid dengan guru. Bila tidak dapat dibezakan antara murid dengan guru, maka guru itu akan memberi ijazah kepada muridnya kerana itu membebaskan dia untuk mencipta gayanya yang tersendiri. Maka lahirlah gaya tulisan yang terserusnya. Jadi jika ini berlaku, ya, kita akan dapati bahawa aliran-aliran gaya khat baru akan lahir. Jadi kita tidak bolehlah nak mengatakan sebelum diijazahkan tu karya-karya dia itu adalah karya-karya ciplakan. Itu tradisinya, iaitu dia menyambung tradisi gurunya itu sehinggalah dia diberi lesen lah katanya untuk membuat karyanya sendiri. Jadi maka lahirlah kumpulan yang kedua dan seterusnya. Jadi sebab itulah kita lihat dalam sejarah kita dapati kadang guru itu dah mati lama tetapi karyanya masih lagi keluar atas nama gurunya. Ya. Dan bagi pengkaji sejarah akan kata ini tak mungkin berlaku pasal orangnya dah tak ada. Tapi sebenarnya yang membuat itu adalah pengikut-pengikutnya yang menjaga standard itu sehinggalah dia dibenarkan untuk keluar daripada naungan guru itu dan terus membuat karyanya sendiri. Dan kumpulan yang ketiga pula iaitu pelukis. Pelukis dia akan mengikut gaya bahasanya dalam menghasilkan karya. Biasanya kalau pelukis moden atau pelukis kontemporari sekarang ini,
dia akan melihat, akan menggunakan bahasa-bahasa seni seperti mana terdapat dalam sejarah seni. Contohnya impressionisme, post impressionisme ke, atau cubisme ke, futurisme, dan pelbagai lagi lah, sampailah banyak yang kita ada. Jadi dia akan menggunakan bahasa-bahasa itu dalam berkarya. Dan subjek matternya adalah khat. Dan khat ini pula tidaklah khat yang seperti mana yang di dalam tradisi itu. Jadi karyanya adalah karya moden yang menggunakan khat, tetapi khat itu tidak mengikut tradisi yang klasik itu, bahkan adalah satu benda yang baru. Ya, ini pun dalam kumpulan ini pun boleh berlakunya plagiarism. Jadi dalam ketiga-tiga kumpulan ini boleh berlakunya plagiarism. Cuma berbezanya adalah dari segi yang pertama tadi itulah, ya, yang mana diijazahkan dan seterusnya. Tapi kalau ikut sejarahnya dulu, biasanya bila khatat itu menulis, ya, kalau dia menyalin Al-Quran, dia tidak akan menyatakan namanya di dalam Al-Quran itu, ya. Dan tulisan dia itu adalah tulisan yang baik, yang mengangkat Al-Quran, ya. Seni tulisan adalah seni yang paling tinggi duduknya dalam seni Islam. Jadi bila dia menulis, dia menyalin Quran itu, dan akhirnya dia akan tulis wakaf daripada lembaran-lembaran Quran, iaitu dia menyerahkan kembali kepada khalayak yang membaca dan melihat kalau ada kesalahan apa-apa, maka adalah tanggungjawab kepada yang membaca itu untuk membawa pembetulan kepada apa yang telah disalin itu dari segi tulisannya dan sebagainya lah. Jadi ini yang berlaku dalam sejarah. Tapi bila masuk era di mana tulisan itu yang cantik itu telah dibawa kepada menyalin sejarah, puisi dan sebagainya, dah mula dimasukkannya gambar-gambar. Ini maknanya pelukis itu juga adalah seorang penulis itu juga, khatat itu juga adalah seorang muzahib, seorang yang membuat hiasan di atas lembaran-lembaran manuskrip itu. Jadi yang ini pun akan ada pengikut-pengikutnya, maka lahirlah sekolah-sekolah seni yang menghasilkan lukisan-lukisan dengan tulisannya sekali di atas lukisan itu. Dan ini yang banyak berlaku, dan peristiwanya pun sama juga. Dia akan menggunakan nama-nama gurunya sebelum dia diijazahkan, sebelum lahirnya. Jadi untuk kita nak kata plagiarism pada zaman itu macam tak ada nak wujudkan. Dia adalah tanggungjawab semua orang. Tetapi plagiarism di zaman sekarang inilah yang bila kita buat, maka orang tiru, dan maka akan lahirlah apa yang pengertian plagiarisme tadi. Jadi di manakah yang dibenarkan dan atau tidak dibenarkan dalam peniruan karya khat ini? Ini sejauh manakah, ya, yang dibenarkan tidak dibenarkan dalam karya khat ini? Cerita yang bahagian ini agak rumit, ya, kerana plagiarism ini boleh berlaku dalam pelbagai cara, ya. Ada yang secara terus, ya, langsung diambil bulat-bulat. Ada yang dia ambil bahagian-bahagian. Ada itu dia dipanggil plagiarism juga. Dan ada yang mengambil karyanya sendiri, ya, berterusan. Itu pun dianggap sebagai plagiarism. Ada yang accidental, yang secara tak sengaja kebetulan sama dengan orang. Jadi itu pun akan dianggap sebagai plagiarism, dan ini kesalahan-kesalahan yang berlaku yang ramai tak sedar, ya, dan bagaimana untuk nak bawa perkara ini ke tengah. Boleh gitu, Dr. Nazrin? Ya, alhamdulillah penuh dengan informasi.
ada ke saya berjalan lagi ni bercakap ni? Ya, silakan. Sebab saya tak pasti rasanya Ustaz Zamri masih tidak dapat bersiaran ni. Oh. Okey, kalau gitu bagaimanakah saya akan pergi kepada bahagian-bahagian yang lainnya ya. Tak apa. Ya Prof. Jadi sementara tu kalau ada sesiapa yang ada soalan boleh dikemukakan lah. Dan Prof, mungkin soalan saya kalau tadi kita bicara tentang sejauh mana kita boleh meniru karya, bagaimana kita melihat benda tu berlaku dalam tamadun Islam. Mungkin Ustaz Zamri telah masuk bersiaran kita, alhamdulillah. Boleh Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Okay, dengar suara saya boleh insya-Allah. Ya, alhamdulillah dengar. Baik, saya berbalik semulalah kepada Ustaz Zamri iaitu soalan saya, mungkin Ustaz boleh share, boleh ceritakan, kongsikan pada kita semua tentang pengalaman Ustaz ceburi bidang perniagaan seni khat ni. Macam mana Ustaz komersialkan karya boleh ceritakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Qala Ali radhiyallahu anhu, alaikum bihusnil khat fa innahu min mafatihir rizq. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dulu kepada Puan Moderator Prof. Dr. Azlin dan ahli panel bersama saya pada malam ni Prof. Zulhaimi. Jadi saya terlebih dahulu mohon maaf tidak terhinggalah kerana tidak sangka tiba-tiba tadi ada sedikit masalah teknikal sebab pada petang tadi kita dah cuba juga tak ada masalah. Jadi apa pun saya ucapkan tahniah dan syabas yang tak terhingga kepada pihak PSKK, Persatuan Sihat Kebangsaan, kerana sudi mengundang saya pada malam ini untuk berkongsikan apa tajuk kita, SMA Khat pada malam ini, komersialisasi seni khat dan plagiarism. Jadi saya ucapkan juga tahniah juga pada pengurusi pengurusi ataupun yang dipertua seni khat kebangsaan Dr. Rahman selaku pengurusi PSKK yang berusaha hingga berjaya menerbitkan satu program SMA Khat ini. Mudahan dengan adanya program seumpama ini menjadi wadah penyampai maklumat dan hasrat persatuan khususnya pada penggiat seni khat untuk kita menerapkanlah kefahaman masyarakat tentang apa itu seni khat, dan ianya bukan sekadar penulisan di atas kertas sahaja kan, dan ianya mampu untuk kita menghasilkan ataupun diaplikasikan kepada pelbagai media dan bahan. Jadi kalau kita lihat pada kategori lah seni khat ni boleh kita menghasilkannya dalam bentuk craft atau disebut seni craft, seni halus, kemudian seni grafik dan juga seni reka. Jadi bila soalan tadi diajukan kepada saya pengalaman mencempuri bidang niagaan seni khat ini, jadi pada mulanya lah sejak daripada bangku sekolah lagi lah saya telah aktif lah dalam penulisan seni khat ni. Tapi kalau saya nak bandingkan dengan mana sahabat kita yang di luar sana, mereka Masya Allah lebih hebat lagi sebenarnya. Kalau mengikut pengalaman tu adalah sedikit lah mana yang boleh saya kongsikan. Daripada sejak tahun 1994 lagi lah masa ketika itu saya di Mahat Johor. Walaupun saya masa tu masih lagi menduduki dalam kelas sanawi, alhamdulillah ketika itu saya dapat juga mengambil upah menulis khat ni dalam bentuk jadual waktu pelajaran ataupun jadual tugasan harian kelas, tajuk-tajuk program seperti Ahmadul Rasul, Ma'al Hijrah dan apa juga aktiviti keislaman yang diadakan.
Dan seterusnya pada tahun 1998 hinggalah tahun 2006, waktu tu saya menjadi guru agama dan saya banyak alhamdulillah menerima tempahan berbentuk kain spanduk. Kalau waktu tu memang kain atau sebut kain rentang spanduk ni memang rancak untuk kita menghasilkannya sebab banyak program yang memerlukan bahan tersebut. Kadang-kadang satu malam tu saya terpaksa menghasilkan 45 kain rentang atau kain spanduk. Dan juga kerana terpaksa kita minta bantuan lah daripada sahabat-sahabat kita untuk menyiapkannya. Masya Allah. Dan seterusnya ada juga saya membuat mural khat di dinding. Mural khat di dinding ni di sekolah-sekolah, terutamanya lah kalau di surau masjid ni adalah juga sikit-sikit. Tapi kebanyakan sekolah lah di sekolah agama. Kalau ketika itu kalau mural ni memang biasa bahan yang kita gunakan cat minyak ataupun cat air, ataupun biasa kita gunakan bahan-bahan yang sesuai dengannya lah. Dan juga ada jugalah saya menulis sijil-sijil, sijil-sijil, sijil penghargaan, sijil penyertaan. Bak kata memang masa tu tak mendang tangan jugalah dalam saya menghasilkan karya-karya seni khat. Dan bermula pada tahun 2006 lah saya mula mengorak langkah dan lebih serius lagi dalam perniagaan seni khat ini. Dengan masa tu saya menyewa lah kedai di kedai masjid Sungai Abung. Yang ketika itu sewanya sekitar RM200.5 sebulan. Alhamdulillah. Dan ketika itu saya dah memiliki sebuah mesin plotter cutting. Masa tu untuk memiliki plotter cutting ni harga, kalau mungkin pada penggiat di luar sana ataupun usahawan-usahawan khat ni mereka kenal lah, mereka mengenali apa itu mesin plotter cutting. Jadi mesin ni memang di awal era 2000, awal 2000 tu memang dia satu mesin yang begitu popular, yang diguna pakai oleh usahawan-usahawan, bukan saja pada seni khat, terutamanya mana-mana syarikat advertising lah, periklanan ni. Dia mesin ni memang jadi satu keperluan yang utama lah dalam penghasilan khat. Dan juga masa tu kita ada menggunakan juga canvas, tarpaulin, akrilik, high impact, kemudian ukiran tile ceramik, zinc, carbon, ukiran cermin dan banyak lagi lah. Itu antara bahan-bahan yang kita gunakan lah. Dan dalam perniagaan seni khat ni boleh kita di situ kita kongsikan dalam penghasilan khat ini, pertama sekali langkah permulaan sebelum kita menghasilkan karya, memang bahan utama ataupun menjadi asas dalam perniagaan seni khat ni mesti kita bermula dengan pen. Kita gunakan pen, kertas. Kalau kita lihat hasil di sini, kita dah boleh menghasilkan. Ini antara kaedah yang paling mudah ataupun langkah yang paling mudah untuk menghasilkan khat dengan hasil karya yang kita rasa lebih berpuas hati lah bagi seorang penulis itu sendiri dan mungkin bagi pihak di luar sana. Mana kita dengan kaedah kita menulis, kita design, kita scan dululah hasil tulisan kita, kemudian kita designkan dalam Photoshop. Kemudian kita print out. Kita menggunakan printer inkjet lah. Kita gunakan printer inkjet. Ini antara kaedah yang paling mudah, yang paling simple dalam penghasilan bahan material yang kita gunakan. Pada waktu ini juga bahan yang paling laris lah, paling laris di pasaran, kerana dengan harga yang berpatutan dan hasil nilai seni yang begitu tinggi lah. Okey, dan seterusnya ini antara bahan yang kita gunakan yang
penghasilannya agak mencabar sedikit berbanding dengan material yang lain, bahan-bahan yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini adalah penghasilan yang disebut sebagai sandblasting ataupun ukiran seramik. Saya rasa Prof biasa melihat karya yang beginilah. Kita menggunakan ceramic tile. Kemudian tapi sebelum dia tak direct tulis di situ sebenarnya. Kita membuat mold terlebih dahulu. Kita buat mold terlebih dahulu. Kita menggunakan stiker lah. Stiker ni yang sesuai untuk kita blast, dan kemudian barulah dah kita blasting, maknanya blasting tu dia korek lah. Dia kira dia mengorek tile tu. Kalau kita secara manual memang kita tak mampu nak buat. Hanya menggunakan mesin yang dinamakan sandblasting. Sandblast ni yang sesuai. Kemudian barulah kita masukkan warna. Okey. Dan seterusnya, ini antara contoh yang kita hasilkan dengan menggunakan bahan-bahan yang lain juga. Dan juga kita menggunakan ini tile. Ini hasil tulisan yang kita menggunakan ini terputus ada masalah teknikal. Nampak gayanya. Baik, tadi kita dengar daripada penerangan Ustaz Zamri tentang pengalaman mengkomersialisasikan karya-karya beliau, dan sebenarnya saya nak bertanya pada pihak beliau, tetapi itu ada komen daripada Puan Ainun tentang please be alert pasal plagiat hasil seni khat yang dibuat oleh khatat dan penulis khat. Mereka juga ada tanggungan dan keluarga yang perlu diberi makan. Itu komen lah. Komen daripada minta maaf. Saya tak tahu kenapa masalah saya. Tadi dah okey dah, sebelum ni kita biasa gunakan saya punya tab ni. Saya tak tahu apa malam ni kenapa masalah berlaku macam ni. Tiba-tiba dia bagi saya tempoh 20 saat, dia bagi saya pula di sini. Saya pun tak tahu kenapa. Ini Ustaz satu cabaran saya. Ya, saya. Kiranya banyak tadi kita lihat karya-karya Ustaz Zamri ni yang dibuat dalam bentuk lukisan kan, dan dijual secara online. Mungkin Ustaz Zamri boleh ceritakan. Hilang pula orangnya. Aduhai. Tak apalah, kita sebenarnya nak bertanya pada pihak beliau ni kalau pernah berlaku lah karya beliau diciplak, tapi mungkin kita tunggu sekejap lagi semasa beliau masuk. Okey, Prof Zul. Okey. Prof boleh perjelaskan satu isu lah, sebab sebenarnya kita nak menangani juga persoalan, iaitu boleh tak Prof jelaskan macam mana nak melindung ataupun perlindungan karya asli seorang seniman ni? Bagaimana hal ni boleh memelihara hak seorang seniman? Adakah cara nak mengatasi isu plagiat ni? Okey, terima kasih. Beberapa aspek yang perlu kita lihatlah dalam penghasilan karya ya. Kalau mengikut disiplin sejarah seni, karya itu perlulah diberinya tajuk, mempunyai tajuk. Dan perlulah ada tahun dihasilkan, dan medium apa yang dia pakai, dia guna. Kalau tadi sandblasting ke atau stenciling ke ya. Dan dimensi besar mana karya itu, dan adakah dia menjadi koleksi orang atau orang dah beli dan sekarang dah jadi koleksi orang. Jadi maklumat-maklumat ini penting didokumentkan ya. Tanpa maklumat-maklumat ini bermakna karya itu boleh di-clone, boleh diambil oleh sesiapa saja dan membuat di tempat lain. Jadi penulis atau khatat atau pengkarya yang asalnya tidak dapat berbuat apa-apa dalam hal ini ya. Bila lihat gaya tulisan, dia tahu itu adalah gaya tulisan dia, tetapi dalam dimensi yang kecil ya. Jadi dia boleh buktikan benda itu yang itu adalah hasil karyanya,
dengan adanya dokumen-dokumen atau fakta-fakta yang sahih yang melindungi kerja-kerjanya. Jadi fakta-fakta itu yang penting ada. Jadi dokumentasinya bagaimana hal ini boleh memelihara hak seorang seniman itu, iaitu dia dokumentasi yang lengkap tentang setiap karya itu perlu dibuat. Kerjanya banyaklah, ya. Lepas tu bila dah dikumpulkan semuanya, dokumenkannya, perlulah di registered post kembali kepada kita, ya. Kita masukkan dalam envelope, pergi post office, register ke alamat kita sendiri dan jangan buka apa-apa, biarlah di situ simpan, dan bila berlakunya penceplakan itu, dia boleh bawa ke pihak pengadilan dan menyerahkan envelope yang berdaftar itu kepada hakim, dan hakim akan buka dan melihat bahawa memang benarlah ini adalah karya kita, ya, daripada apa yang telah kita buat. Ini yang paling mudah sekali yang boleh kita lakukan. Tapi sebelum kita membawa ke pihak pengadilan, bila kita mengesan benda ini berlaku, kita kena buat laporan polis. Ya, kita kena buat laporan polis kerana kita dah kesan adanya plagiarism yang berlaku ke atas karyanya, cetak rompak atau apa sajalah yang kita rasa itu bukan hak dia tapi hak kita, kita boleh buat laporan polis. Dan selagi kita tak buat laporan polis, tidak akan berlaku satu kes pun, ya. Maka kita buat laporan polis dan ianya tempohnya adalah dalam kita buat laporan tu, dia mesti dalam lingkungan period yang 7 tahun, ya. Ini yang saya dimaklumkan oleh pihak undang-undang, iaitu selepas 7 tahun kita dapati karya itu telah diceplak oleh orang, dah terlepas dah. Jadi dia kalau dalam 1 ke 7 tahun itu kita dapat kesan ada ceplakan berlaku, maka kita buat laporan polis, bawa kes itu ke tengah dan bukalah evidence yang mengatakan inilah adalah karya saya. Tapi yang buka evidence itu adalah pihak mahkamah. Dalam kita punya koleksi itu adalah gambar, lakaran, dalam dokumen tu ada gambar, ada lakaran, ada detail-detail yang saya kata tadi itulah, tajuk, tahun, medium, dimensi, itu semua ada. Atau koleksi saya ke, atau koleksi orang ke dan sebagainya. Itu semua maklumat tu perlu ada untuk membawa ke muka, untuk protection diri kita lah, karya kita. Dan macam mana nak mengatasi plagiarism ini? Dokumentasi melalui pameran yang berkatalog pun salah satu caranya, ya. Kita buat pameran, contohnya lah kita buat pameran, kita kena dokumenkan di dalam katalog. Dalam katalog tu ada gambar karya kita dengan maklumat yang saya kata tadi, 1 sampai 5 maklumat tadi tu, atau sampai 4, iaitu tajuk, tahun, medium, dimensi, sebagainya. Itu kena ada di dalam katalog itu, ya. Dan kalau ada perbincangan mengenai karya kita pun, itu lagi baik dalam katalog itu. Sebab itu katalog itu penting. Saya bercakap tentang Persatuan Syarikat ini, bila kita buat pameran, pastikan ada satu medium yang lain, iaitu dokumen yang menyertai pameran itu. Jadi ada penulisan di dalam tu. Penulisan tu oleh sama ada sejarawan seni atau seorang pengkritik seni. Jadi sejarawan seni dan pengkritik seni dia biasanya bekerjasama, atau orang itu jugalah pengkritik dan juga sejarawan seni. Dia dapat mengesan sesuatu sama ada benda itu yang asli atau bukan yang asli, ya, kerana dia yang mengikuti perkembangan karya seni itu. Jadi tapi kalau dalam commercialization ini, ya, kita ada yang dikatakan copyright, ya. Kita kena ada Copyright Act, kita ada Trademark Act. Jadi benda-benda ini penting dan kena masukkanlah di dalam dokumen tadi itu.
sama ada karya itu disertakan dengan logo itu atau dalam katalog itu disertakan dengan kenyataan-kenyataan bahawa ini adalah hak cipta terpelihara. Jadi dekat situlah kita dapat menjaga karya-karya kita. Kalau karya itu adalah karya yang bersiri, nyatakan berapa sirinya. Ya, kadang kita buat karya itu karya bersiri. Dia ada satu ketika tu kita buat sampai 10 atau 11 siri atau sampai 20 siri. Jadi kita nyatakan hanya 20 keping gambar sahaja yang karya sahaja yang dihasilkan, dicetak atau diperbanyakkan. Dan kalau lepas pada itu bukan, itu adalah peniruan, itu adalah ciplakan dalam industri. Jadi bila kita buat itu, kita kena simpan juga apa yang dikatakan trial proof, bukti di mana kita mencuba membuat pada mulanya sehinggalah kita kata okey, inilah karya yang akan saya keluarkan kepada khalayak dan dijual dan sebagainya. Jadi yang bukti itulah yang kena simpan, dan bukti itu jugalah yang kena kita pangkah, iaitu yang inilah kita tak pakai. Jadi yang kita pakai yang ini contohnya, yang kedua. Dan yang kedua itu juga kita kena simpan juga. Jadi dia ada trial proof, dia ada edition proof. Ini kena jaga. Jadi barulah kita boleh barulah kita boleh lihat bahawa karya saya ini diulang cetak berapa kali diulang cetak, Saya cuma benarkan katalah 100 keping, tapi ini dah jadi 1000 keping. Bermakna ada orang telah mencuri atau mengambil dan menambah pengeluaran daripada yang dibenarkan. Jadi ini patutnya kita kena berjaga-jagalah. Ataupun kita sandarkan karya kita dengan institusi. Maknanya institusi yang melindungi juga karya kita. Contohnya Persatuan Seni Khat. Bila kita buat karya dan kita dokumenkannya, Persatuan Seni Khat eloknya ada inventory di dalam hal ini. Dan Persatuan Seni Khat secara kolektifnya melindungi ahli-ahlinya, kepentingan ahli-ahlinya supaya tidak disalahguna oleh orang-orang yang bukan dalam bidang itu. Ataupun seperti Balai Seni Negara, galeri-galeri yang tertentu, badan-badan korporat, mereka ada yang menjaga benda tu, Pasal kalau bila kita jual kepada satu orang, penaung itu beli koleksi kita dan menjadi koleksi dia, maka dia akan jaga karya itu supaya tidak diceplak, dan tidak dimusnahkan, Tapi contohnya ada karya yang telah dibeli oleh orang, lepas itu dimusnahkan oleh orang juga, dan betul itu hak dia, tetapi secara etikanya adalah tidak betul. Jadi pelukis boleh mengambil tindakan ke atas itu, iaitu copyright karya itu masih kepunyaan pelukis itu atau khatat itu. Selain daripada itu juga, bila sesuatu karya itu telah dihasilkan, kita eloklah menambahkan lagi dokumen kita wawarkan dalam setiap penerbitan tentang hak cipta terpelihara itu. Kita wawarkan, maknanya ada penulisan mengenai karya itu, ada penceritaan tentang karya itu, dan ini adalah karya yang terpelihara lah, dilindungi. Jadi bila itu yang kita nak buat, ada baiknya lah diwujudkannya satu badan profesional yang menjaga harta intelek ini. Jadi Persatuan Seni Khat boleh menjadi badan profesional yang mentaksir dan yang menjaga karya-karya itu daripada disalahguna. Jadi dalam persatuan itu dilantiklah khatat yang tersohor yang ada, menjadi satu komiti, dan mereka lah yang menentukan nilai sesuatu karya itu sama ada betul atau tidak, atau sama ada karya itu tulen atau tidak.
Inilah persatuan patut ada tu benda itu. Akhir di hujung harinya patut ada, barulah kita dapat membela tentang harta intelek dalam tulisan seni khat. Dan juga wujudkanlah tradisi di mana yang khatat-khatat di dalam negara kita tu atau yang dalam persatuan yang kita angkat sebagai inilah ya gurunya, ya, iaitu yang mengikuti jejak guru itu dan akhirnya diberi ijazah kepada pelapis itu, dan ijazah itu yang akan dibawa oleh khatat-khatat ini, dan ini ada nilai tambah kepada menghasilkan karya itu, pada orang yang menghasilkan karya itu. Jadi tetapi bila kita lihat pula yang saya agak kadang-kadang saya bercakap lah ya, orang mengambil ayat-ayat Al-Quran ya, ada ayat Quran, hadis, pepatah Melayu, Arab, Cina dan sebagainya lah. Itu semua adalah warisan hidup ya, yang sepatutnya kita tidak mengambil keuntungan ke atas itu ya. Itu patutnya dikembangkan ya, disemarakkan. Kita tidak ambil keuntungan kat itu. Kalau kita kalau kita nak charge pun contohnya adalah dari segi minimal lah katanya gitulah ya. Pasal kalau kita lihat penyalinan Al-Quran yang indah-indah ni apa semua, tidak ada yang bertanda tangan dan di situlah ada nilainya, tak ada. Dia adalah semuanya kosong dan diwakafkan ya, diwakafkan. Jadi satu amalan yang baiklah bagi saya adalah adalah dalam kita berkarya ni ya, kalau kita ambil daripada warisan hidup ini, eloknya adalah konsep sedekah, iaitu membuat karya dan juga bersedekah ya, kerana itu bukan kita punya, itu adalah orang lain yang punya, dan orang-orang yang sebelum kita ni tidak pula meminta dibayar dalam hal ini ya, dan ini semuanya adalah harta-harta wakaf yang patutnya kita tidak boleh mengambil keuntungan itu. Pada pandangan saya lah, mungkin orang tak setuju lah dalam hal ini ya, jadi itu terserahlah ya. Saya rasa begitulah lebih kurang kalau saya nak. Alhamdulillah, saya rasa seronok mendengar cadangan-cadangan yang dikemukakan pada pihak PSKK dan kita membuat dokumentasi tentang pameran yang ada katalog, kita cadangkan menubuhkan institusi khas di bawah PSKK itu ataupun badan yang mungkin membuat pangkalan data tentang maklumat-maklumat karya ahli PSKK, jadi memelihara dan saya tertarik dengan Prof punya cadangan supaya kita post sendiri tu. Kita post ke alamat sendiri. Itu pertama kali saya dengar, mungkin disebabkan oleh faktor pengesahan tarikh tu Ya, betul. Bila kita registered post ya, dia dah di chop di atas dia stamp ya. Dia stamp dengan tarikhnya apa semua dan di post balik ke kita, kita tak boleh buka. Jadi bila kita ada kes, kita bawa keluar balik benda tu kepada hakim akan buka. Itulah pertama kalinya dibuka dan dekat situlah segala bukti yang menunjukkan ini adalah harta kita. Barulah ada kes. Kalau tidak betul. Dia akan jadi grey area, sebab lukisan ini ya, contohnya lah ya, orang buat karya Syed Ahmad Jamal, contohnya Arham Syed Ahmad Jamal, dia buat karyanya, orang di luar negara ciplak bulat-bulat dan menjual balik dekat Malaysia, dan orang beli karya itu, tetapi bila dia cek balik dengan pelukis kata ini bukan karya saya, walaupun ada tanda tangan Syed Ahmad Jamal ya, kerana pelukis saja yang mengenal bahawa itu bukan karya dia, kerana ada strok-stroknya, air tangannya yang sebenarnya yang orang lain tidak tahu. Sama juga dengan khatat ya, khatat pun ada benda yang di dalam tulisan itu yang menunjukkan identiti dia ya, yang orang lain tak dapat detect
pernah berlaku karya Allahyarham Umar Basari, orang tiru dengan dengan signature-nya sekali, tanpa disedari bahawa dia ingat itu adalah hiasan kepada karya itu, padahal itu adalah Umar Basari. Jadi dia tiru dan dijual. Ini yang kata salah ni, tak boleh, ya. Ini yang tak boleh. Ada juga macam Ahmad Khalid Yusof, dia buat karya Alif Bata, ya. Dia buat Alif Bata, banyak Alif Bata dia buat. Jadi orang mengambil, meniru karya dia, ya. Tapi dalam sejarah seni moden Islam, bila itu berlaku, itu adalah satu aliran seni yang meletakkan Ahmad Khalid sebagai yang ulung dan yang bawah tu adalah anak-anak-anaknya. Jadi berlakulah satu aliran seni yang menunjukkan bahawa bagaimana tulisan khat itu atau tulisan Jawi itu digunakan di dalam karya seni moden. Yang ini yang Allahyarham Ismail Faruqi kata, kalau dinaikkan yang ini, insya-Allah lah, dia kata memang meletuplah karya itu. Memang betul pun berlaku. Sama juga dengan Syed Ahmad Jamal, bila dia buat tulisan tu, tulisan khat adalah gaya abstrak ekspresionisme, ya. Tapi kita tidak boleh kata khat dia tu salah, ya. Itu betul. Tapi orang lain boleh tiru karya itu dan mengatakan, ini karya Syed Ahmad Jamal, padahal itu bukan karya Syed Ahmad Jamal, kerana itu adalah peniruan. Syed Ahmad Jamal punya ada dengan dia di rumah dia ke, ya. Begitu. Terima kasih atas penjelasan. Itulah itu. Alhamdulillah masuk balik Ustaz Zamri. Dan mungkin Ustaz boleh share sikit tentang pengalaman kena plagiat ni. Boleh Ustaz? Okey, dengar suara saya, insya-Allah. Dia dengar. Alhamdulillah. Saya utamanya minta maaf banyaklah kenapa pula malam ni mood saya memang bersemangat untuk sampaikan, untuk kongsikan untuk program kita malam ni. Cuma di segi mood saya punya teknikal saya ni pula, masya-Allah. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasihlah banyak kepada moderator dan juga Prof Zuhaimi, masya-Allah, telah memberikan kata-kata yang begitu pada saya, memberangsangkanlah apa yang disampaikan ni sebagai titik tolaknya bagaimana perjuangan seni khat kita. Jadi saya mungkin nak menyambung sedikitlah perkara yang berkaitan dengan pengalaman saya sebelum saya nak masuk pada tajuk ataupun soalan yang moderator kita berikan ni. Okey, saya teringat dulu masa usaha kita dalam memperhebatkan untuk meluaskan perjuangan kita dalam seni khat ni. Saya teringat ada sahabat saya dulu, dia menyatakan sehebat mana pun nilai seni karya yang kita hasilkan, jika tidak ada pembelinya, maka ia tidak mencapai matlamat kita dalam bidang komersial. Namun saya terfikir perkara ini kadang-kadang bagi insan seni lah seperti saya dan mungkin Prof sendiri dan luar sana, mungkin tidak juga seperti itu. Sebagai penulis ataupun pekarya ni, apa yang penting adalah penghasilan karya yang berkualiti itu sendiri adalah merupakan satu keutamaan bagi penulis untuk melahirkan satu kepuasan yang maksimum bagi menterjemahkan dan menzahirkan kekuatan daya fikir dan sentuhan emas yang tidak dapat dinilai dengan harga yang semahal mana pun. Namun jika karya itu dijual mungkin lakulah di pasaran sana, itu satu bonus lah bagi kita sebagai seorang penulis, seorang pekarya. Okey, kita tengok pada soalan seterusnya berkaitan dengan pengalaman saya ni. Adakah pernah terjadi karya saya diciplak ataupun dikomersialkan tanpa izin? Jadi secara peribadi saya lah cara peribadinya memang ada
kalau saya nak sebut, cuba di sini maybe ianya satu usaha mungkin bagi pihak usahawan di luar sana yang niat dia memang suci, murni untuk menyebarluaskan keindahan seni khat untuk tatapan semua masyarakat kita khususnya. Apapun di kesimpulan yang kita boleh ambil itu bergantung kepada kebijaksanaan penggiat dan pengkarya kita sendiri untuk berhati-hati apabila kita berhadapan dan mengatur strategi perniagaan kan. Sebab bila kita dalam, saya rasa dalam apa bidang jugalah apa dalam bidang bukan saja dalam seni khat ni, mungkin dalam seni suara ataupun dalam seni halus yang lain dan sebagainya, masalah ni memang berlaku. Masalah ni memang berlaku. Memang kita tak boleh lari daripada situasi yang mana kita akan berhadapan dengan penciplak ataupun pelagiat-pelagiat ni lah. Maybe di sini kita bagi pihak pengkarya atau penulis di sini, kita kena berusaha, maksudnya mengatur strategi perniagaan yang lebih lebih teratur, lebih tersusun, supaya tidak mudah kecundang dalam medan perjuangan kita. Sebab dia bila kita dalam bidang komersial ni, memang itulah cabaran yang kita perlu hadapi. Kita memang tidak boleh lari daripada situasi itulah. Seperti mana Prof kata tadi, betul lah, memang kita ni cabaran kita lah. Memang seorang pengkarya ataupun sebagai usahawan dalam seni khat ni, memang kita akan menghadapi situasi itu. Dan kalau kita lihat mungkin perkara pelagiat ataupun berlakunya ciplak tanpa izin ni, maybe dia boleh dikategorikan pertama dari sudut meniru karya. Maknanya karya yang telah dihasilkan ditiru semula, ataupun mungkin usahawan-usahawan sanalah yang di luar sana yang mungkin untuk satu jalan yang singkat untuk menghasilkan. Sebab dalam perniagaan ni saya lihat dia satu cabaran ialah dalam penghasilan sebenarnya. Dan penghasilan ataupun production ni dia memang banyak cabaran yang perlu ditempuhi setiap usahawan. Mungkin dari sudut mungkin boleh respon sikit. Ada soalan tadi yang kata kalau soalan sila. Tadi dan juga lepas ni rumusan lah sebab kita dah tinggal 2 minit lagi. Oh ya, saya 2 minit. Kalau kata orang yang meniru tu dia jual dengan harga yang terlampau murah menyebabkan apa orang kata menyebabkan kesan kepada penulis yang asal. Tak dapat nak jual. Okey, apa komen Ustaz dan juga harapan Ustaz kepada generasi kita? Itulah seperti mana yang saya sebut tadi. Pertama, bagi kita sebagai usahawan ni, kita sendiri, memang itu saya kata, memang kita tak boleh lari pada situasi bagi pihak mungkin kita kata usahawan yang di luar sana, yang mereka ni memang berniat lah memang untuk mengembangkan ataupun memperluaskan dalam bisnes, terutama dalam seni khat ini. Maknanya pelan tindakan ataupun rancangan perniagaan itu mestilah kita kena mengaturnya dengan lebih baik untuk menentukan hala tuju kita lah. Ataupun yang kedua, kita mengadakan perbincangan awal dan perjanjian yang telus. Sebab kadang-kadang kita di pihak ataupun mungkin kalau dengan media sosial sekarang ni kan, memang mudah sangat hasil kita ni diciplak. Memang kita tak boleh nak elaklah dalam keadaan tu. Dan okey, terima kasih Ustaz. Kita ada 1 minit lagi, mungkin kita beri peluang kepada Prof Zul ni untuk kata-kata nasihat harapan beliau. Kita punya masa terhad sangat. Sila Prof. Saya pegang begini aja, sebagai seorang seniman atau khattat dan sebagainya, kita kena ikhlaslah dalam kerja kita, dan kita sendiri janganlah ceplak karya orang, tapi bila kita menghasilkan karya dan karya kita pula diceplak oleh orang dan kita tidak adalah cara untuk nak melindungi karya kita, kadang-kadang kita lihat diri kita sendiri.
macam soalan tadi, kenapa kita jual harga sekian lah ya, katalah, dan lepas tu orang ambil dan dijual lagi murah pada harga yang kita letak. Jadi kita kena tanya pada diri kita, adakah kita telah overcharge karya kita kepada khalayak, kerana khalayak hendak karya kita. Bila khalayak hendak dengan karya kita, dia mampu setakat mana yang dia boleh bayar, dan kita pula letak harga yang tidak akan dapat dia menikmati keindahan yang Allah bagi. Saya setuju tu, Prof. Sebab tu kita merelakan atau tidak? Ya, betul. Dia dalam bisnes betul. Kita perlu strategi. Mana strategi tu kita kena lihat pada produk itu, pertama yang mampu milik. Kita kena lihat bila mampu milik, di situ kita punya progress kita dalam penghasilan tu memang kita kena buat yang seminimum mungkin dari segi kos. Kan, seminimum mungkin dari segi kosnya, dari segi masa yang kita berikan. Sebab biasanya nilai satu seni itu ataupun produk biasanya dia bergantung pada kos. Itu pertama kos. Yang kedua dari segi tenaga kita. Masa yang kita berikan. Kalau lagi masa yang kita berikan untuk menghasilkan satu karya itu panjang, mungkin seminggu, 2 minggu, memang harga dia begitu, nilai dia begitu tinggi lah. Cuma sekarang kalau kita fikirkan, betul, kalau kita fikirkan untuk mendapat sambutan yang lebih ramai daripada masyarakat untuk menikmati atau Prof tadi kan segala hasil karya yang kita buat, memang kita kena memikirkan bagi kita sebagai usahawan sendiri, memang kita kena fikirkan ada alternatif bagi masyarakat di luar sana untuk mendapatkan hasil yang lebih murah produk. Tapi tidaklah semurah mana kita memikirkan segi harga patutlah untuk mampu milik bagi setiap pelanggan gitulah, insyaAllah. Okey. Okeylah Prof. Masa pun mencemburui kita sebenarnya. Sekarang kita dah terlajak 2 minit ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada kedua-dua ahli panel yang bersama kita dan semua yang hadir bersama dengan kita pada hari ini yang memberikan sokongan dan dukungan kepada pihak Persatuan Seni Khuat Kebangsaan. InsyaAllah kita mengharapkan agar sambutan lebih padu lagi ya kepada program-program seperti ini pada masa akan datang ya. Jadi kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak di belakang tabir dari segi teknikal dan sebagainya, dan minta maaf lah masalah-masalah teknikal yang berlaku tadi. Dan saya apa kata tak apa Ustaz kita pun memahami kan. Dan apa kata kita merasakan bahawa isu ni sebenarnya isu berat dan secara kesimpulannya bolehlah kita katakan bahawa kita ni sebenarnya berada dalam satu situasi yang tak boleh dielakkan. Dari aspek peniruan itu memang akan berlaku pada waktu teknologi kita berkembang. Kaedah nak meniru tu lebih senang, jadi bagaimana untuk kita mengatasi masalah itu telah disebutkan oleh Prof Zul tadi, cadangan-cadangan yang cukup bagus yang saya rasa pihak persatuan boleh bertindak selepas ini, insyaAllah. Dan juga kita dengar juga pandangan daripada Ustaz Zamri supaya kita mengurangkan sedikit harga yang mampu milik itu. Jadi sebenarnya itu pun boleh membantu mengurangkan isu-isu plagiat. Ya, betul. Ya, betul-betul. Jadi saya ingat di sini sahajalah kita punya pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada satu hari yang akan datang. Kita schedulekan supaya setiap bulan kita bersiaran. Jadi kalau ada permintaan, isu ni kita boleh bangkitkan lagi ataupun kita boleh berakhir di sini. Memang seronok tu. Isu ni memang sangat sesuai dengan usaha kita, perjuangan kita dalam seni. Ya, insyaAllah. Kabar boleh, masya-Allah. Boleh jemput orang pakar undang-undang ini, commercial law, untuk datang bercakap tentang bagaimana untuk melindungi hasil karya seniman ataupun pelukis-pelukis ataupun khatat ini. Jadi mungkin kita boleh dengar dengan lebih detail lagi lah. Ya. Dari pakar. Dari pakar undang-undang. Pakar undang-undang. Yang tahu tu. Walaupun saya ada pengalaman tentang itu, tapi saya rasa elok panggil pakar undang-undang untuk bercakap dengan lebih detail lagi lah apa yang apa hak kita lah. Ya. Sebab kalau kita nak daftarkan kita punya hak intelektual ke ataupun kita punya hasil itu, hasil kesenian kita tu sebenarnya kos dia tinggi. Betul. Betul. Untuk pendaftaran itu. Jadi ramai yang tak buat dan ramai juga yang tak tahu. Okey, mungkin kita boleh bangkitkan isu ni dalam satu sesi akan datang.
Okey, terima kasih Prof. Zulhaimi, terima kasih juga pada Ustaz Zamri dan semua yang hadir ini. Mudah-mudahan kita bersiaran lagi pada masa akan datang ya. Saya ucapkan semua terima kasih dan mudah-mudahan kita dapat manfaat yang baik daripada bual bicara kita sembang khat ini. Okey, saya tamatkan sesi kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.